Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus bersama Bantuan MY. Dalam video kali ini, kita akan melihat beberapa perkara penting yang dijangka menjadi perhatian rakyat sepanjang Jun 2026, khususnya melibatkan ekonomi semasa, subsidi minyak dan bantuan rakyat. Awal Jun ini, ramai dikejutkan dengan satu paparan tular berkaitan isu subsidi budi RON 95 yang memaparkan had sebanyak 150 liter. Walaupun perkara itu kemudian dijelaskan sebagai ralat, namun ia tetap mencetuskan pelbagai persoalan dalam kalangan rakyat mengenai kemungkinan perubahan subsidi minyak pada masa akan datang. Situasi ini membuatkan ramai mula memberi perhatian terhadap sebarang kenyataan rasmi daripada pihak kerajaan terutama Kementerian Kewangan. Rakyat kini sedang menunggu sama ada akan ada pengumuman baharu berkaitan petrol, diesel ataupun kos sara hidup dalam tempoh terdekat. Dalam masa sama, konflik di Timur Tengah yang masih berterusan turut memberi kesan kepada ekonomi dunia termasuk harga petroleum global. Tempias daripada situasi ini mula dirasai pengguna apabila harga beberapa barangan keperluan dilihat semakin meningkat berbanding sebelum ini. Sebelum ini, kerajaan juga telah mengumumkan beberapa inisiatif bagi membantu peniaga kecil dan perusahaan mikro meneruskan operasi mereka. Bantuan pembiayaan dan sokongan ekonomi turut disediakan untuk sektor perniagaan. Namun sekarang, ramai mula tertanya-tanya sama ada akan ada bantuan tambahan khusus untuk rakyat biasa pula. Antara yang menjadi perhatian termasuk kemungkinan penambahan bantuan SARA, bantuan one-off ataupun bentuk bantuan lain bagi membantu rakyat menghadapi tekanan kos sara hidup. Setakat ini, belum ada pengumuman rasmi mengenai bantuan tambahan baharu untuk semua rakyat Malaysia. Namun perbincangan mengenai perkara itu terus hangat diperkatakan di media sosial susulan kebimbangan rakyat terhadap kenaikan harga barang dan keadaan ekonomi semasa. Dalam isu subsidi petrol pula, ramai masih tertanya-tanya sama ada had subsidi RON 95 akan kekal atau berlaku pengurangan pada masa akan datang. Walaupun belum ada pengesahan rasmi, isu tersebut terus menjadi perhatian rakyat kerana ia memberi kesan langsung kepada perbelanjaan harian. Apa yang pasti, sepanjang Jun dan Julai ini dijangka akan ada pelbagai kenyataan dan pengumuman penting berkaitan ekonomi negara. Rakyat berharap setiap keputusan yang diumumkan nanti mampu membantu meringankan beban dan bukannya menambah tekanan terhadap kehidupan harian. Kita sama-sama nantikan perkembangan seterusnya dan berharap akan ada berita yang lebih baik untuk rakyat Malaysia dalam masa terdekat. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video seterusnya.